minggu lepas saya juga sudah buat satu eksperimen lah, boleh dikatakan eksperimen untuk isi ayam. Jadi kita hari itu sudah main game kali 20,000. Okey. Syukurlah ada dapat ranking satu nombor 4 dan nombor 48 masih dalam ranking 100. Itu menggunakan umpan isi ayam yang kita buat pada minggu lepas lah. Jadi bahan-bahan dia sudah tentulah ni ya. Ni terutamanya adalah isi ayam sendiri. Isi ayam ni nanti kita akan potong dia kepada potongan kecil supaya dia senang untuk di hook di mata kail lah. Untuk resepi umpan saya yang kita pakai minggu lepas, inilah sudah tentu dia minyak PB keli. Ini saya sudah repeat banyak kali saya sudah beli minyak ni. Dan juga ini minyak kambing dari Greenbed. Okay. Yang ini kita pakai 2 botol lah cukup. Dan juga ini adalah resepi tambahan kita, dedak merah fishing powder 929. Ini adalah isi ayam yang kita potong dalam potongan memanjang kecil. Jangan potong terlalu kecil lah, sebab nanti susah untuk kita kaitkan dia depan mata kail nanti. Okay. Kalau dia terlalu kecil, sebab isi ayam ni kalau dia dah kering, dia akan mudah lembut lah, mudah koyak nanti. Jadi untuk di mata kail nanti dia akan cepat tanggal. Selepas ni kita akan perap dia dengan minyak-minyak tu lah. Kita buat dia kering ni supaya air-air isi tu dia tidak kacau untuk proses minyak-minyak tu meresap ke dalam daging. Setelah kita tunggu beberapa minit, selepas kita keringkan seketika lah isi ayam ni, lepas tu kita akan campur dia di dalam balang. Dalam satu balang ni kita akan letak lebih kurang 20 keping lah, 20 keping ayam tu tadi. Okey, kita masukkan dia dulu. Okey, yang ni pertama kita akan campur minyak keli. Kita tuang dalam 3 tudung lah. Okey, inilah hasilnya. Okey, setelah kita campur-campur dia, dia akan jadi beginilah. Okey, ini umpan ni kita dah cuba dekat game-game yang lepas. Okey, untuk yang belum tengok hasil dia, hasil eksperimen pakai umpan ni, boleh tengok video konten yang lepas. Saya akan bagi di penghujung video nanti. Terima kasih semua. Salam satu hobi.